Salah satu rahsia jutawan yang ramai orang tak tahu ialah mereka bayar diri sendiri dahulu. Bukan bayar bil, bukan bayar hutang, tapi bayar pada masa depan mereka sendiri. Kita ni kan selalu dahulukan komitmen rumah, kereta, bil dan segala loan. Tapi bila sampai bab simpanan, kita asyik cakap duit tak cukup. Sebab itulah ramai kerja bertahun-tahun tapi tabung tetap kosong. Sebenarnya tanpa simpanan, mustahil untuk kita jadi jutawan. Konsep bayar diri sendiri dahulu maksudnya asingkanlah sebahagian pendapatan untuk simpanan sebelum kita bayar yang lain. Dan simpanan ini bukanlah satu akaun sahaja, pecahkanlah ikut tujuan. Contohnya simpanan ke ASB atau tabung haji untuk keperluan jangka masa pendek seperti kecemasan, bayaran insurans kereta ataupun bercuti. Manakala simpanan emas pula sesuai untuk tujuan jangka masa panjang seperti kos haji, pendidikan anak-anak kita ataupun simpanan persaraan. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh menabung emas melalui akaun Emas Gap serendah RM100 sahaja. Tak ada komitmen bulanan, tak ada charge tambahan dan bila cukup 1 gram kita boleh kumpul lagi sampai capai matlamat gram yang kita nak. Mudah, murah, selamat dan patuh syariah. So, bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.